Ini penapis udara LG. Jadi untuk penapis udara yang model ini adalah dia khas untuk pet mode lah, di mana ada mode haiwan. Sesiapa yang ada bela haiwan di dalam rumah sesuai menggunakan penapis udara ini. Kelebihan dia, pengudaraan dia 360 darjah. Sekeliling ni memang untuk pengudaraan. Yang ini dia booster lah, di mana dia ada 2 tingkat. Ni mode ni adalah untuk pilihan mode. Kalau mode booster ni, kipas ni akan tegak macam ni. Kemudian kita ada single mode, 1 tingkat saja dia akan berfungsi. Smart mode ni bergantung pada kuantiti orang ataupun kebersihan udara dekat dalam ruangan tersebut. Kat sini ada mode haiwan, di mana dia lebih kuat lagi angin dia berputar untuk memastikan bahawa kesegaran ruangan di kawasan ni adalah terjamin kebersihannya. Dia akan berpusing macam ni lah. Macam mana kita nak tengok indikator dia, sama ada tahap kebersihan pada kita punya ruangan udara, dia akan tunjukkan lampu warna hijau ni, maksudnya pengudaraan kita adalah bersih pada masa ini. Kipas ni adalah untuk boosterkan lagi, untuk meningkatkan lagi kelajuan udara yang bersih itu sehingga 7.3 meter untuk dia boostkan udara bersih itu ke setiap ruangan. Package penapis udara ni ada 2 pilihan, sama ada customer nak buat pembelian secara cash ataupun secara ansuran. Untuk ansuran ni kita ada 5 tahun dan juga 7 tahun lah, customer boleh pilih. Jadi kalau customer pilih package 5 tahun ansuran, 5 tahun waranti juga customer akan dapat, dan 7 tahun ansuran, 3 tahun waranti lah customer akan dapat. Jadi ini dapat memberi jaminan kepada pihak customer, jika sebarang masalah yang berlaku pada penapis udara ini, pihak LG akan datanglah. Customer buat report saja, pihak LG akan datang untuk periksa apa masalah bagi penapis udara ini. Okay, untuk penapis udara ini dia ada 2 filter. HEPA filter tu dia akan hantar setiap 12 bulan, dan filter yang standard filter tu dia akan hantar setiap 6 bulan sekali kepada pihak customer. Jika berminat dengan produk-produk LG, boleh tekan link di bawah untuk Farhana bantu.